buat julung kalinya, episod ke-200 ini, Kelastek TV membawakan anda perjalanan dan transformasi studio TV PSS. Kelastek TV, inilah yang menjadi nadi utama dalam pergerakan TV PSS SMK Bandar Baru Serting. Studio ini mempunyai pelbagai ruang interaktif untuk digunakan sebagai rakaman dan pembelajaran. Sebaik sahaja pengunjung masuk ke dalam studio ini, mereka akan dialu-alukan dengan pengenalan mengenai Kelastek TV. Seterusnya, terdapat di sini adalah bendera Kelastek TV yang sering digunakan dalam beberapa majlis yang tertentu. Di sini, kita mempunyai pakaian kru Kelastek. Pasti ramai yang berminat nak mengetahui sejarah perjalanan kami. Kelastek TV telah melalui sejarah yang panjang, bermula pada tahun 2022 sehingga tahun 2026, hampir 5 tahun. Ruang pameran sering dijadikan tumpuan kepada pengguna studio. Di sini anda akan dapat melihat pemandangan kejayaan yang berjaya dirangkul oleh kru-kru Kelastek TV. Tidak lengkap studio tanpa kelengkapan suntingan. Komputer yang disediakan ini menjadi gadget utama dalam proses suntingan video dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Studio ini berfungsi sebagai medium penyampaian maklumat dan bahan pembelajaran yang interaktif. Di samping kru TV PSS, studio ini turut dibuka kepada semua warga sekolah termasuk guru dan murid bagi pelbagai tujuan. Antaranya untuk proses pembelajaran, ujian, pembangunan kemahiran dan pertandingan. Antara pengalaman berkesan ialah melalui lawatan penanda aras daripada pelbagai organisasi dari dalam dan luar Negeri Sembilan, termasuklah guru, sekolah dan juga pejabat pendidikan daerah. Bermula sebagai ruang kelas, studio TV PSS ini telah melalui proses transformasi yang sangat besar dengan kerjasama pihak sekolah, guru TV PSS dan kru Kelastek TV sendiri. Perjalanan mewujudkan ruang studio yang selesa dan kondusif bukanlah usaha yang mudah dan singkat. Proses ini memerlukan peruntukan kewangan yang tinggi dan jangka masa yang sangat panjang untuk disiapkan. Sejarah penubuhan studio ini melalui perjalanan yang panjang. Kelastek TV mula ditubuhkan sejak tahun 2022 dengan menggunakan peralatan asas tanpa ruang rakaman. Namun, atas keperluan untuk mempunyai ruang rakaman, pihak sekolah bersetuju menyediakan sebuah bilik untuk dijadikan studio rakaman yang sesuai pada tahun tersebut. Penubuhan studio TV PSS merupakan satu inisiatif penting bagi menyokong transformasi pendidikan digital di sekolah serta memperkasa budaya pembelajaran berasaskan teknologi dalam kalangan warga sekolah. Selari dengan aspirasi dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia, SMK Bandar Baru Serting komited dalam memperkukuh penggunaan teknologi sebagai pemangkin pembelajaran abad ke-21 melalui penubuhan studio TV PSS ini. Tuntasnya, penglibatan aktif murid dalam pengurusan studio TV PSS mampu meningkatkan keyakinan diri, memupuk semangat kerja berpasukan serta membentuk kemahiran literasi digital yang selaras dengan keperluan pendidikan masa kini. Diharapkan kewujudan studio TV PSS ini dapat menjadi pemangkin kepada kecemerlangan sekolah dan melahirkan generasi yang celik digital, berdaya saing, inovatif dan kreatif. Bersama kita merealisasikan aspirasi pendidikan negara.